Pernah tak korang tengah sembang dengan member, dia cakap dia study finance, lepas tu seorang lagi cakap dia study ekonomi, lepas tu korang macam blur. Bukan benda yang sama ke? Jangan risau, aku pun dulu ingat finance ini just nama fancy untuk term ekonomi. Hari ini aku akan rangkakan beza kedua-duanya sama ada bidang ekonomi ataupun bidang finance. Nombor 5, apa itu ekonomi? Ekonomi ni adalah bidang yang besar. Dia study macam mana barang dan services dihasilkan, diedarkan dan juga digunakan dalam market. Dia tengok macam mana ekonomi sesebuah negara atau dunia itu berfungsi dan juga kenapa manusia beli barang tersebut, kat mana dibeli dan sebab apa mereka beli. Makroekonomi adalah satu term untuk menggambarkan besar macam GDP, inflasi, pengangguran. Contoh, bila minyak dunia naik, Malaysia pun rasa tempias dia. Manakala makroekonomik, dia benda yang study kecil, macam keputusan pengguna ataupun syarikat tersebut. Contoh, kalau harga ayam naik RM2 sekilo, Makcik Kia, jiran kita, akan beli kurang sikit sebab nak jimat untuk beli Milo anak beliau. Nombor 4, apa itu finance? Menurut study portal, finance ini adalah lebih spesifik, fokus pada sistem kewangan, bank, polisi kredit, pelaburan, simpanan ataupun cara cipta dan urus duit. Dia ada 3 subkategori utama. Public finance, iaitu kewangan kerajaan, corporate finance, syarikat dan juga personal finance, iaitu kewangan individu. Tambah lagi detail, finance ni macam abang praktikal dalam dunia ekonomi. Dia belajar cara urus aset, hutang, pulangan pelaburan, struktur modal terbaik dan juga kira risiko. Contoh, syarikat nak berkembang, dia kena tahu nak ambil loan bank mana. Dia kena keluarkan bond ke ataupun nak cari pelabur baru. Senang cerita, lebih mendalam dalam nombor berbanding ekonomi. Nombor 3, pro and cons untuk orang Malaysia. Pro study ekonomi boleh kerja dalam kerajaan, jadi policy analyst, jadi economic consultants atau masuk sektor corporate buat market research. Sesuai untuk orang yang minat big picture ataupun helicopter view dan nak faham trend ekonomi dunia. Best kalau nak join macam Bank Negara Malaysia ataupun World Bank. Cons, economic kadang-kadang nampak terlalu teori. Kalau tak pandai guna data ekonomi untuk real life decision, susah nak stand out. Pro study finance, dia lebih hands on, sesuai untuk korang yang nak kerja dalam banking, investments, insurance atau jadi financial analyst. Demand tinggi dalam industri kewangan Malaysia, especially kalau korang ada CFA, ACCA ataupun CFP. Namun, cons belajar finance adalah saingan kerja yang terlalu tinggi, especially di Kuala Lumpur. Kalau CGPA biasa-biasa, kena ada networking power ataupun skill tambahan untuk compete dalam bidang tersebut. Nombor 2, pathway dan uni terbaik untuk orang Malaysia. Untuk orang Malaysia, Universiti Malaya semestinya ranking tinggi untuk ekonomi dan perniagaan. Monash University Malaysia ada major finance and economic sekali. Sunway University kuat dalam finance related program. Taylor's University banyak link dalam industri kewangan. Nombor 1, sekarang ni finance dan ekonomi dah mula blend together. Maksudnya, kalau korang ada pengetahuan dua-dua bidang, confirm korang akan jadi hot demand. Jadi, ambil minor ataupun elective dalam bidang yang satu lagi. Contoh, kalau korang major in finance tapi ambil elective macroeconomic, join internship kat bank, firma pelaburan atau agensi kerajaan. Belajar data analitik dan software macam Excel Advanced, Python ataupun R software. Sekarang semuanya industri nak orang yang boleh translate data menjadi keputusan. Sertai Persatuan Pelajar Ekonomi ataupun kelab pelaburan, networking dari universiti memang sangat penting sebab banyak peluang kerja datang dari connections. Kesimpulannya, untuk anak muda Malaysia, kalau korang suka tengok trend ekonomi, memahami pasaran global atau minat polisi kerajaan, semestinya ekonomi adalah jawapannya. Tapi kalau korang nak main kira duit, pelan pelaburan ataupun urus portfolio, finance lah pilihan yang lebih tepat. Jadi tepuk dada, tanya selera.
Apa pendapat anda? Sila komen.